Berniaga menggunakan ayat nak larikan jualan. Contoh dia kata barang tinggal sikit, tapi sebenarnya banyak. Apakah situasi begini? Baik. Dia ni penjual di kedai. Nak suruh laku, dia kata cepat beli tuan-tuan dan perempuan. Barang yang last stock, tak ada dah lepas ini. Barang penghabisan. Padahal ada 2 lori di belakang. Mana dia tahu tak dia itu sengelak? Dia tahu tak dia sengelak? Dia penjual tu dia tahu tak dia sengelak? Dia tahu tak helak? Dia tahu tak dia rush? Dia walolok, dia menipu. Dia tahu tak? Dia tahu berdosa. Nabi berjalan di pasar, tengok orang jual buah. Buah di depan comel, tak kena air. Nabi pun jolok tangan dalam buah. Sampai belakang, kena air. Buah yang kena hujan tak. Nabi kata, ya tajid, ma hadha. Hei penjual, apakah kamu buat ini? Kata penjual tu, asabahul samak. Bukan langit lah, samak tu mana hujan. Kena buah, hujan. Kena buah. Ditimpa hujan. Nabi kata, kenapa kamu tidak letakkan di hadapan? Supaya orang nampak aib jualan kamu. Yang kena air, letak di depan. Bila orang tengok, orang beli juga, halal. Ni yang comel, letak di depan. Yang kena air, letak di belakang. Faham? Nabi pun berkata, laisa minna man ghasya. Bukan jalan kami menipu seperti ini. Faham? Awak tu hati-hati. Ini banyak nipu. Nak kaya silakan. Nak pakai Lamborghini, Ferrari, nak pakai Porsche silakan. Janji halal. Faham lagi?